Anda telah diberitahu satu penipuan besar tentang manifestasi. Anda diberitahu untuk fokus pada niat, visualisasi dan papan impian. Anda diberitahu jika anda cukup menginginkannya, alam semesta akan memberikannya kepada anda. Tetapi jika anda jujur dengan diri sendiri, anda tahu ada sesuatu yang tidak kena. Anda telah mencuba semua teknik itu, tetapi realiti anda yang sebenar hampir tidak berganjak. Mengapa? Kerana ajaran-ajaran ini telah meninggalkan langkah yang paling penting. Langkah yang mengubah potensi angan-angan menjadi realiti yang nyata. Langkah ini ialah runtuhan. Ini bukan sekadar satu lagi video motivasi. Ini adalah pembongkaran model manifestasi yang tidak lengkap dan pembentangan model baharu yang berakar umbi dalam sains kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan kuno. Anda tidak akan lagi meminta realiti baru dari luar. Sebaliknya, anda akan belajar bagaimana untuk menjadi arkitek realiti itu dari dalam. Kebanyakan orang percaya bahawa dunia luar adalah tetap dan kita hanya bertindak balas terhadapnya. Tetapi fizik kuantum mendedahkan kebenaran yang lebih mendalam dan aneh. Dalam dunia kuantum, segala-galanya wujud sebagai gelombang kebarangkalian dalam medan tenaga yang tidak terhingga. Setiap realiti yang boleh anda bayangkan, setiap versi diri anda, setiap hasil sudah wujud sebagai potensi. Eksperimen Dwi Celah yang terkenal membuktikan ini. Apabila zarah seperti elektron tidak diperhatikan, ia berkelakuan seperti gelombang melepasi kedua-dua celah serentak, wujud dalam semua kemungkinan pada masa yang sama. Tetapi saat pemerhati mengukurnya, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi. Pemerhatian itu sendiri memaksa satu kemungkinan daripada lautan kebarangkalian yang tidak terhingga untuk menjadi nyata. Inilah runtuhan fungsi gelombang. Dan anda sebagai pemerhati melakukan ini setiap saat dalam hidup anda. Jadi, apakah runtuhan dalam konteks manifestasi? Ia adalah proses di mana anda melalui kesedaran anda memilih satu garis masa realiti daripada medan kuantum yang tidak terhingga dan menjadikannya pengalaman fizikal anda. Niat dan visualisasi anda hanyalah sebahagian kecil daripada proses. Ia seperti memilih destinasi pada GPS. Tetapi yang sebenarnya memandu kereta ke destinasi itu adalah keadaan jelmaan anda. Keadaan jelmaan anda adalah gabungan tenaga identiti, emosi dan sistem saraf anda. Ia adalah isyarat elektromagnet yang anda siarkan ke medan kuantum setiap saat. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap tenaga. Inilah sebabnya mengapa anda boleh memvisualisasikan kekayaan sepanjang hari. Tetapi jika badan dan sistem saraf anda bergetar dengan tenaga kekurangan dan ketakutan, anda akan terus meruntuhkan realiti kekurangan. Anda tidak meruntuhkan apa yang anda fikirkan. Anda meruntuhkan apa yang anda rasakan dan hayati dalam badan anda. Medan kuantum sentiasa memadankan frekuensi dominan anda. Ia tidak menghakimi, ia hanya mencerminkan. Jika frekuensi dominan anda adalah keraguan, ia akan memberikan anda lebih banyak sebab untuk ragu-ragu. Jika frekuensi dominan anda adalah rasa syukur, ia akan memberikan anda lebih banyak sebab untuk bersyukur. Langkah yang hilang bukanlah meminta dengan lebih kuat. Ia adalah untuk mengubah isyarat yang anda siarkan. Persoalannya sekarang, mengapa begitu sukar untuk mengubah isyarat kita? Mengapa kita terus-menerus meruntuhkan realiti yang sama berulang kali, walaupun kita bersungguh-sungguh menginginkan perubahan? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, dalam minda separa sedar dan sistem saraf kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita dikendalikan oleh program-program di dalam minda separa sedar.
Program-program ini dibentuk pada zaman kanak-kanak kita melalui pengalaman berulang dan emosi yang kuat. Identiti anda, kepercayaan anda tentang diri anda dan dunia bukanlah sesuatu yang anda pilih secara sedar. Ia adalah satu set program yang telah tertanam dalam biologi anda. Sistem saraf anda telah terlatih untuk merasakan emosi tertentu sebagai keadaan normal. Bagi sesetengah orang, keadaan normal adalah kebimbangan. Bagi yang lain, ia adalah rasa bersalah atau tidak layak. Badan anda secara literal ketagih kepada keadaan kimia emosi-emosi ini. Jadi, apabila anda cuba memikirkan fikiran positif ataupun memvisualisasikan kejayaan, ia bertentangan secara langsung dengan program yang mengawal 95% daripada diri anda. Minda sedar anda yang 5% itu mahukan kelimpahan, tetapi badan anda yang 95% itu menjerit kekurangan. Isyarat siapa yang anda fikir akan menang. Ini bukan tentang kekurangan kemahuan. Ini adalah tentang pertempuran antara minda sedar dan penyesuaian badan. Anda tidak boleh menipu medan kuantum. Ia membaca getaran sebenar badan anda, bukan angan-angan fikiran anda. Untuk meruntuhkan realiti baru, anda mesti mewujudkan identiti baru. Anda mesti menjadi orang yang realiti itu adalah normal baginya. Anda tidak memanifestasikan apa yang anda mahu. Anda memanifestasikan siapa diri anda. Mekanisme yang mengarahkan runtuhan ini bukanlah nasib atau kebetulan. Ia adalah koheren. Koheren adalah keadaan penjajaran yang sempurna antara pemikiran, emosi dan fisiologi badan anda. Apabila hati dan otak anda berada dalam koheren, ia menghasilkan isyarat elektromagnet yang sangat kuat dan teratur. Isyarat ini seperti laser yang sangat fokus, mampu mempengaruhi medan kuantum dengan ketepatan yang luar biasa. Sebaliknya, apabila pemikiran dan perasaan anda bercanggah, anda menghasilkan isyarat yang tidak koheren, seperti mentol lampu yang berselerak. Ia mempunyai tenaga tetapi tiada arahan. Inilah keadaan kebanyakan orang. Mereka mahukan kesihatan tetapi merasakan ketakutan penyakit. Mereka mahukan cinta tetapi merasakan kesunyian. Isyarat yang bercanggah ini membatalkan satu sama lain, menyebabkan anda tersekat, meruntuhkan keadaan biasa yang tidak menentu. Jadi, cabaran utama bukanlah untuk menginginkan sesuatu dengan lebih kuat, tetapi untuk menahan keadaan koheren yang sepadan dengan realiti yang anda inginkan cukup lama, sehingga runtuhan berlaku. Bagaimana anda melakukan ini? Anda bermula dengan prinsip yang diajar oleh mistik agung Neville Goddard. Menghayati perasaan hasrat yang telah tercapai. Ini bukan sekadar pemikiran positif. Ini adalah tindakan penjelmaan radikal. Anda mesti bertanya pada diri sendiri, siapakah saya jika impian saya sudah menjadi kenyataan? Bagaimana saya akan berfikir? Bagaimana saya akan rasa? Bagaimana saya akan berjalan, bercakap dan bernafas? Kemudian anda mula melakonkan peranan itu sekarang. Anda melatih semula badan dan sistem saraf anda untuk hidup dalam realiti masa depan itu pada masa kini, sebelum ia muncul di dunia luar. Anda mengajar badan anda secara kimia bagaimana rasanya kelimpahan, cinta atau kesihatan itu. Apabila anda melakukan ini secara konsisten, anda mula menyiarkan isyarat koheren yang baru. Anda menjadi padanan getaran untuk realiti itu. Dan mengikut hukum kuantum, realiti itu mesti datang kepada anda. Ia tidak mempunyai pilihan lain. Mari kita mendalami konsep ini. Anda bukan sekadar jasad fizikal yang cuba menarik perkara-perkara luaran. Anda adalah medan kesedaran yang beroperasi pada pelbagai peringkat tenaga. Setiap pemikiran yang anda fikirkan membawa cas elektrik. Setiap emosi yang anda rasakan menghasilkan medan magnet. Hati anda adalah penjana magnet terkuat dalam badan anda, beribu kali lebih kuat daripada otak.
Gabungan pemikiran dan emosi anda menghasilkan tanda tangan elektromagnet yang unik, yang merupakan keadaan diri anda. Tanda tangan ini adalah apa yang berinteraksi dengan medan kuantum. Apabila anda berada dalam keadaan tidak koheren, di mana pemikiran anda mengatakan satu perkara dan emosi anda merasakan perkara lain, anda menghantar gelombang yang bercampur aduk dan tidak teratur ke dalam medan. Medan itu menerima arahan yang tidak jelas dan hanya mengembalikan keadaan huru-hara yang sama. Fikirkan tentang ini. Anda tidak boleh menanam benih ipal dan mengharapkan pokok durian tumbuh. Begitu juga, anda tidak boleh menyemai medan kuantum dengan getaran keraguan dan ketakutan dan mengharapkan untuk menuai kelimpahan dan kegembiraan. Epigenetik kini menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, emosi dan kepercayaan kita boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Ini bermakna keadaan jelmaan anda bukan sahaja mengubah realiti luaran anda, tetapi juga mengubah biologi anda secara literal. Anda menjadi arkitek bukan sahaja pengalaman anda, tetapi juga ekspresi genetik anda. Kebijaksanaan kuno telah mengetahui ini selama berabad-abad. Dalam Alkitab, ia dikatakan seperti seseorang berfikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Ini bukan metafora. Hati dengan medan magnetnya yang kuat adalah tempat di mana kepercayaan menjadi perasaan dan perasaan itu menjadi realiti. Falsafah Vedanta mengajar aham brahmasmi yang bermaksud saya adalah yang mutlak. Ini adalah pengiktirafan bahawa kesedaran individu anda tidak terpisah dari kesedaran sejagat yang mencipta semua realiti. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah keadaan itu sendiri yang mengambil bentuk. Jadi, mengatasi ketidakoherenan adalah tugas utama dalam perjalanan ini. Ia memerlukan kesedaran yang radikal untuk memerhatikan di mana pemikiran, perasaan dan tindakan anda tidak sejajar dan dengan sengaja memilih untuk menyelaraskannya dengan realiti yang anda pilih. Sekarang, mari kita beralih daripada teori kepada amalan. Bagaimana anda secara sedar dan konsisten mewujudkan koheren dan menanamkan identiti baru ini ke dalam badan anda? Terdapat alat-alat yang sangat berkuasa yang direka untuk melakukan perkara ini. Alat pertama ialah pernafasan koheren. Sistem saraf autonomi anda mengawal degupan jantung, pencernaan dan tindak balas tekanan anda. Ia mempunyai dua mod utama, simpatetik atau lawan atau lari dan parasimpatetik atau rehat dan pulih. Kebanyakan orang hidup dalam keadaan simpatetik yang kronik sentiasa dibanjiri dengan hormon tekanan. Dalam keadaan ini, mustahil untuk mewujudkan koheren. Pernafasan adalah pintu masuk untuk mengawal sistem ini. Dengan melambatkan pernafasan anda kepada kira-kira 5 hingga 6 nafas seminit, dengan sedutan dan hembusan yang sama panjangnya, anda secara langsung mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik anda. Ini menghantar isyarat keselamatan ke seluruh badan anda, membolehkan jantung dan otak anda menyegera mewujudkan koheren. Saya mahu anda mencubanya sekarang. Hentikan apa yang anda lakukan. Tarik nafas perlahan-lahan selama 5 saat dan hembus nafas perlahan-lahan selama 5 saat. Teruskan selama 1 minit. Perhatikan bagaimana fisiologi anda serta-merta berubah. Anda baru sahaja mengambil alih kawalan sistem operasi anda. Alat kedua ialah imajinasi sebagai latihan. Otak anda tidak tahu perbezaan antara pengalaman yang anda bayangkan dengan jelas dan pengalaman yang benar-benar berlaku. Apabila anda melatih mental reality masa depan anda dengan semua deria anda mula membina dan mengukuhkan laluan saraf baru. Anda membuat otak anda kelihatan seperti masa depan itu telah pun berlaku. Tetapi kuncinya adalah untuk tidak hanya melihatnya. Anda mesti merasakannya. Libatkan badan anda. Rasakan emosi kegembiraan,
kesyukuran dan kebebasan seolah-olah ia sedang berlaku sekarang. Apabila anda menggabungkan niat yang jelas dari minda anda dengan emosi yang tinggi dari badan anda mencipta keadaan jelmaan yang baru. Lakukan ini setiap hari dan anda secara literal mengubah otak dan badan anda untuk menjadi padanan biologi kepada takdir baru anda. Cabaran terbesar yang dihadapi oleh semua orang dalam perjalanan ini bukanlah memulakan amalan, tetapi mengekalkannya sehingga ia menjadi keadaan diri yang baru dan semula jadi. Dunia luar sentiasa cuba menarik anda kembali ke identiti lama anda. Rakan anda, keluarga anda, akaun bank anda, semuanya mencerminkan realiti lama anda. Keraguan akan menyelinap masuk. Bagaimana anda menstabilkan keadaan baru ini di tengah-tengah bukti yang bertentangan? Di sinilah dua amalan lagi menjadi sangat penting. Yang pertama ialah penjelmaan pratidur. Semasa anda hanyut untuk tidur, otak anda beralih daripada gelombang otak beta yang sibuk kepada gelombang otak alfa dan kemudian theta yang lebih perlahan. Keadaan theta adalah pintu masuk ke minda separa sedar. Ini adalah keadaan hipnosis di mana minda analytical anda ditutup dan anda sangat mudah menerima cadangan. Ini adalah masa yang paling berkuasa untuk memprogram semula diri anda. Daripada membawa masalah hari itu ke tempat tidur, gunakan 10 minit terakhir sebelum tidur untuk menghayati perasaan hasrat anda yang telah tercapai. Rasakannya dengan setiap sel dalam badan anda seolah-olah ia adalah realiti semasa anda. Apabila anda tertidur dalam keadaan ini, minda separa sedar anda akan bekerja sepanjang malam untuk menyepadukan identiti baru ini dan mencari cara untuk menjadikannya nyata. Amalan kedua ialah tabiat mikro. Identiti baru anda mesti diperkukuh melalui tindakan di dunia fizikal, tidak kira betapa kecilnya. Jika identiti baru anda adalah orang yang kaya, mungkin anda mula dengan meninggalkan tip yang lebih besar sedikit. Jika identiti baru anda adalah orang yang sihat, mungkin anda memulakan hari anda dengan segelas air limau. Tindakan-tindakan kecil ini menghantar isyarat yang kuat kepada minda separa sedar anda. Ini adalah siapa saya sekarang. Ia mewujudkan gelung maklum balas positif yang membuktikan identiti baru anda kepada diri sendiri, menjadikan keadaan jelmaan itu lebih stabil dan lebih mudah untuk dipegang. Ingat, matlamatnya bukan untuk sesekali melakukan teknik ini. Matlamatnya adalah untuk hidup sebagai runtuhan itu. Untuk menjadikan keadaan yang diingini itu sebagai kediaman kekal anda, bukan sekadar tempat yang anda lawati semasa meditasi. Mari kita simpulkan semuanya. Mesej utama yang saya mahu anda bawa pulang dari sini bukanlah satu lagi teknik manifestasi. Ia adalah satu anjakan paradigma yang mendalam dalam pemahaman anda tentang realiti dan kuasa anda di dalamnya. Manifestasi bukanlah satu tindakan sekali sahaja untuk mendapatkan sesuatu. Ia adalah proses berterusan untuk meruntuhkan realiti yang sentiasa mencerminkan keadaan dominan anda. Anda sentiasa memanifestasi. Persoalannya ialah, adakah anda melakukannya secara lalai atau dengan sengaja? Model lama yang berpusat pada meminta dan berharap adalah model yang melemahkan. Ia meletakkan anda dalam kedudukan sebagai pengemis kepada alam semesta yang berubah-ubah. Model baru yang berakar umbi dalam fizik kuantum dan neuroscience meletakkan anda kembali ke tempat yang sepatutnya. Sebagai pencipta yang berdaulat, anda tidak meminta masa depan yang lebih baik. Anda memerintahkannya dari dalam dengan menjadi orang yang masa depan itu adalah normal baginya. Ini adalah tanggungjawab yang besar, tetapi ia juga merupakan pembebasan yang muktamad. Ia bermakna tiada apa-apa di luar sana yang menghalang anda. Satu-satunya had adalah yang anda letakkan pada keupayaan anda untuk mengekalkan keadaan jelmaan yang baru. Peralihan dari meminta kepada
menjadi adalah perjalanan dari mangsa kepada pencipta. Ia adalah tentang mengambil alih pemilikan penuh ke atas medan tenaga anda dan dengan teliti mengukirnya untuk sepadan dengan realiti pilihan anda. Jadi, saya menyeru anda hari ini, hentikan pencarian di luar diri anda. Semua potensi sudah ada dalam diri anda, menunggu untuk diaktifkan dan diruntuhkan. Pilih satu amalan yang kami bincangkan hari ini, sama ada pernafasan koheren, latihan imajinasi ataupun penjelmaan pratidur. Committed untuk melakukannya setiap hari selama 7 hari akan datang. Bukan sebagai tugas, tetapi sebagai perayaan kuasa penciptaan anda. Tulis di ruangan komen di bawah, saya adalah runtuhan itu. Ini adalah pengisytiharan anda, komitmen anda untuk beralih daripada meminta kepada menjadi. Perjalanan ini memerlukan disiplin, tetapi ganjarannya adalah kebebasan untuk mencipta kehidupan yang benar-benar mencerminkan potensi terhebat jiwa anda. Ingatlah siapa diri anda sebenarnya